Tes sound 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ramai yang tanya beza antara GS Sleepbox Plus dan juga GS Sleepbox Max. Jom saya terangkan kepada korang apa beza antara kedua-dua lampu ini. Mari kita mulakan dengan GS Sleepbox Plus. So GS Sleepbox Plus ni merupakan lampu entry level dan kita menggunakan bulb ini, okey? Bulb yang ni. Bulb 105 watt. Tak terlalu terang tapi cukup bagus untuk menjadikan lampu untuk content creating ataupun live stream. Manakala lampu GS Sleepbox Max pula merupakan lampu profesional. So GS Sleepbox Max ni sebenarnya menggunakan teknologi COB LED, which is dia lebih terang lah. Dan lampu ni mempunyai 120 watt power. So memang sangat-sangat terang. Dan juga mempunyai bounce mount attachment. So korang bolehlah tukar korang punya softbox. So dibandingkan dengan GS Sleepbox Plus, GS Sleepbox Plus tak boleh buka softbox. Sebab kenapa? Sebab dia dah sekali. So korang hanya boleh buka mentol sajalah. Of course softbox tak boleh tukar. Tapi kalau dengan Sleepbox Max, korang boleh buka softbox sebab dia ada bounce mount attachment macam ni. Jadinya softbox dan lampu merupakan dua item yang berbeza. So jelas tak? Kalau jelas boleh komen ya. Dan kalau ada sebarang soalan, korang boleh bagi tahu dekat ruangan komen. GS Studio. Now you know.